Balah lagi, balah lagi. Balah lagi. Pam bro. Pam kasang lagi. Kasang lagi. Ni pun kena bro. Kena bro. Double strike, double. Pam bro. Pam bro. Apa bro? Pam tu. Tam bro. Tu bro, besar tu ya, dekat tu. Masuk berat tu dia. Kena kan? Kena tu. Dia tak tarik kuat. Pam bro. Kasangnya bro. Ni. Pam bro. Jom, balah lagi. Oh bro, laju bro. Sangkut bro. Oh, kasang bro. Si bro. Assalamualaikum dan selamat pagi. Berjumpa lagi di channel aku, Zah Fishing Channel. Bersama aku Tekong Zarul. Aku ada trip bersama Mirul. Tu dia. Mirul, tengok sikit Mirul. Master sangkap Sungai Udang. Mirul kalau turun tak pernah tak gasak mesti gasak punya. Okey, jadi trip kami berdua je. Trip ni trip cari lauk. Semoga hari ni adalah strike yang padu-padu dan adalah yang manis-manis untuk hari ni dan adalah rezeki kami untuk hari ni. Jadi jom, kepada hampa yang tak pernah tengok suasana memancing di sangkap Sungai Udang Pening, hampa boleh tengok video ni. Kalau hampa nak main memancing pun, hampa boleh booking lah trip untuk mancing di sangkap Sungai Udang Pening. Jadi itulah, kami baru nak keluar ni, kita jumpa lagi di spot yang pertama. Okey, jom. Itu dia umpan yang pertama, termenung potong 5. Tu dia Mirul, tengok sikit Mirul. Macam biasa kita selawat sikit, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi yasir wa la tu'sir. Semoga ada sambaran. Malam ni kuat, sancang depa hancong. Jadi kita try tengok. Semoga ada lah rezeki kami. Mirul, saya try belakang. Boleh tak apa. Ayam tak jalan ni. Ayam dalam tak? Dia bro. Wih, kasam bro. Tak libu. Kasam bro. Kasang Mirul. Kasang bro. Aduh. Sayang Mirul. Dia nak hang lah. Tak tahu, tak nampak. Alhamdulillah. Ikan pertama sudah dapat. Mirul pegang Mirul. Dapat kat hari kau. Marahi. Alhamdulillah. Tak tipu rancak. Allah. Mirul, angkat terus. Angkat terus. Cantik Mirul. Kau siapa lu? Balah lagi Mirul. Balah lagi. Pam Mirul.
Faham, kasang lagi. Kasang lagi. Kasang lagi. Ni pun kena bro. Kena bro. Double strike bro. Double strike bro. Ui, dia tadi. Kasang bro. Mana tadi? Triple strike. Jaga tali bro. Tali, dia kena tali ah. Tu, kena tali. Aduh, lucut ke bro. Pelan. Angkat. Tak bro. Jom, balah lagi. Dia nak. Junah. Hei. Dia nak buat apa ni? Tak ada nak buat apa guys. Balah pula Miro. Pak tu Miro. Besar tu ya, dekat tu. Masuk berat tu dia. Kena kan? Kena tu. Dia tak tarik kuat. Pak Miro. Kasang ni Miro. Ni. Pak Miro. Angkat tu Miro. Kan terbang Miro. Dia Miro. Balah tu Miro. Kena lagi. Pan Miro. Oh. Dua Miro. Sangkut Miro. Sangkut Miro punya. Dah sangkut ke sini. Sangi. Ambil. Pinjam. Alhamdulillah. Ikan sisi lain. Tangkap senangin pecah. Alhamdulillah. Spesies lain. Dia. Kecil ya. Kecil ya boleh. Tak, jadi dia nak kokak dia. Dia nak kokak dia noh. Oh dia lain dia. Oh. Azam. Jangan makan Azam lah. Pamero dia Mero. Dia. Oh, balah Mero. Pamero. Apa Mero? Pantul Mero. Pantul Mero, kasar Mero. Saya pegang pambut Mero, angkat tu. Pegang pambut angkat tu. Alhamdulillah, Mero lagi. Jahat Mero ni. Pamero. Pamero sikit Mero. Pamero, laju Mero, sikit Mero. Sikit Mero. Sat dia ada ni tu, sangkut. Oh, tapi ada. Main-main tu. Keluar. Pantul. Tak mukul lagi. Main lu. Tak. Allah. Baik, 2 ekor tadi tu. Ada tadi. Tu dia Miro 2 ekor sekali dia seorang. Oh, patu Miro. Miro lagi. Sikit Miro. Angkat tu. Oh, Miro lagi. Miro basi di petang hari. Miro ganas di petang hari. Berapa ekor tu? 5, 7 ekor Miro seorang.
laju Mirul, sangkut Mirul. Oh, kasang Mirul. Mirul. Sini. Oh, mai cantik. Angkat tu sini. Tali. Angkat tu. Pegang pambut. Pegang pambut. Alhamdulillah. Mirul lagi tengok sini. Oh, sakit tangan. Pamirul. Sikit. Oi, rasak ni. Angkat tu pegang pambut. Pegang pambut ni. Sama-sama. Alhamdulillah. Tali aku. Mirul lagi. Tu dah makan cepat. Oh, sangkut sana. Salah. Okey, alhamdulillah sampai sini sajalah video cari lauk bersama. Tu dia. Keletihan nampaknya Mirul. Sakit tangan dia. Dia belah-belah petang dia seorang je. Sampai 2 ekor sekali naik. Mirul. Tengok. Alhamdulillah ada jugalah rezeki kami hari ni. Semalam ribut kuat. Sangkar ni pecah kena angin ni. Ada jugalah rezeki kami. Jadi itulah. Sagi kita jumpa di JT yang kita up hasil untuk hari ni. Okey, jom. Okey, alhamdulillah nampaknya kami dah selamat sampai di JT Nelayan Cangkat. Jadi kita up lah hasil ni. Baru selesai kemas barang semua. Letih kemas-kemas barang. Kereta pula duk jauh sana. Jenuh angkat barang. Kalau kita tinggal sekera banyak, selagi dia main sekejap tarik beg jatuh layak, jenuh. Jadi itulah. Baru selesai kemas-kemas barang apa semua. Jadi kita tengoklah. Tu dia hasil untuk ni dalam ni. Tak ada apalah, kosong. Mirul, padu Mirul. Ni gasak dah. Gasak dia. Hari tu pun gasak Mirul. Itu gasak. Hari ni pun gasak. Rezeki dia Mirul lah. Gasak saja dia. Rezeki. Nak mancing. Jadi Cik Zarul. okey. Jadi itulah. Jom. Kita tengok hasil hari ni. Ni dia hasil hari ni. 19 ekor jenis sekok senangin. 20 ekor yang ni caru ni. Caru sesat. Termenung lebih sekor. Tu dia. 19 ekor jenis senangin sekor. Alhamdulillah. Rezeki untuk hari ni lah. Rezeki cari lauk. Jadi itulah, sampai sini sajalah video untuk hari ni. Yang pertama sekali aku nak minta tolong tekan butang subscribe kat bawah tu. Percuma je, tak kena duit apa pun. Tolong tekan support Zah Fishing Channel. Semoga anda yang support Zah Fishing Channel dilimpahkan rezeki yang luas dan diberikan kesihatan yang baik. Jangan lupa subscribe subscribe Zah Fishing Channel. Tekan butang loceng tu. Like, share dan komen lah. Jadi itulah, alhamdulillah. Alhamdulillah lah hasil untuk hari ni. Kira gasak jugalah. Kami 2 orang ya dengan Mirul. Jadi sampai sini sajalah video untuk hari ni. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Okey. Bye bye. Assalamualaikum. Okey Mirul. Okey.